Perhatikan situasi Enzo Maresca di dalam beberapa jam dan juga hari-hari akan datang selepas hanya satu kemenangan di dalam 7 perlawanan terakhir Liga Perdana Inggeris. Nama Enzo Maresca kini mula dibincangkan di dalam pengurusan Chelsea. Situasi taklah meletup sangat tapi jelas keadaan semakin tegang dengan perbincangan secara dalaman yang makin kerap. Dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan ini, kita juga tahu bahawa Maresca tidak begitu gembira dengan beberapa perkara di kelab. Kenyataan dia sebelum ni pun memberi satu bayangan bahawa ada isu yang belum selesai lagi di Chelsea. Keadaan jadi lebih sangat menarik selepas perlawanan seri menentang Bournemouth di Stamford Bridge apabila Maresca sendiri tidak hadir untuk membuat temu bual selepas perlawanan. Bukan satu perkara biasa dan itu sendiri sudah cukup untuk menimbulkan banyak persoalan. Sekarang ni suasana agak janggal di pihak pengurus dan juga di pihak kelab. Ada keraguan di kedua-dua belah pihak dan hubungan itu jelas sedang diuji. Dan jangan lupa dalam beberapa minggu kebelakangan ini juga terdapat kaitan antara Enzo Maresca dan juga Man City untuk masa depan. Sudah tentu buat masa ini Pep Guardiola masih lagi belum disentuh, masih belum boleh disentuh dan masa depan beliau masih lagi belum diputuskan lagi. Tapi secara dalaman untuk perancangan jangka panjang, Man City memang menghargai Enzo Maresca, seorang pengurus yang sangat baik dan berkualiti tinggi. Itu satu fakta. Namun buat masa sekarang fokusnya tetap kepada Chelsea dan hakikatnya situasi antara Chelsea dan Enzo Maresca memang semakin tegang. Kita tunggu perkembangan seterusnya mengenai masa depan pengurus tersebut.